Taha Edugen Show. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada episod kali ini di mana kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk episod kali ini kita akan bermain mengenali biskut raya yang ada di Malaysia. Jadi nak tahu macam mana diorang main? Jom. Okey, jadi saya nak terangkan sedikitlah cara main dia. Okey, di mana setiap pemain akan berlumba untuk menjawab soalan berkait kuih raya ni. Jika mereka tahu jawapan, mereka kena cepat-cepat tekan buzzer. Dan terus jawab. Ya, betul. Jadi, yang di belakang sedia ke? Sedia. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama, saya akan tunjuk gambar ni tau. Gabungan gambar. Korang kena teka kuih raya apa. Okey, gambar yang pertama. Ni, gambar yang kedua. Alright. Saya cuba Boleh. konflik. Konflik coklat. Betul. Gambar yang pertama. Apa tu? Okey, sabar. Sabar. Gambar yang kedua. Okey, Saya cuba boleh. batang batang coklat. Salah. Aman nak cuba? Batang buruk coklat. Betul. Ada. Okey, seterusnya. Gambar pertama. Gambar kedua. Boleh. Elma London. Betul. Gambar seterusnya. Gambar pertama. Sabar belum. Gambar kedua. Siapa mula? Saya dulu. Sekali lagi. Okey. Satu. Jap, api tinggi. Belakang. Satu, dua. Okey. Satu, dua, tiga. Semperit susu. Betul. Gambar pertama. Okey, saja ais. Gambar kedua. Alright. Suji badam. Bukan. Aman nak try? Boleh. Sini apa? Okey, Sama? first gambar first. Okey, Gambar kedua. sejuk badam. Jawapannya adalah biskut snow almond. Snow element. Okay, seterusnya. Gambar pertama. Gambar kedua. Okay. Gambar pertama, gambar kedua. Coklat chip. Gambar yang seterusnya. Ni. Ni. Saya. Konflik madu. Betul. Soalan yang terakhir. Kita belakang sikit. Ni, gambar pertama. Gambar yang kedua. Aman. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang semut. Alhamdulillah telah selesainya permainan kita sebentar tadi. Macam mana yang di belakang? Okey ke? Okay. Dah kenal ke kuih-kuih raya di Malaysia? Kelab Taha akan mengadakan program Kem Transformasi Ummah X Raya. Jadi, jom sertai kami. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk melihat di laman sosial Kelab Taha. Okey. Jadi, selahkan kepintaran. Luaskan pengetahuan. Bye-bye.